Dia kata waqala ta'ala, Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl 40, innama qauluna li syai'in, hanyalah kata-kata kami pada satu perkara, idza aradnahu, bila kami inginkan ia, kami mahukan ia, an naqula lahu kun, kami katakan kepadanya jadi, fayakunu, maka ia pun jadi. Okay, ia pun terjadi. Wa qala, dan Allah firmankan dalam surah Al-Isra 88, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani, katakan hai Muhammad, jika berhimpun manusia dan jin untuk mereka mendatangkan dengan seumpama Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka takkan boleh mendatangkan dengan seumpamanya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun sebahagian mereka kepada sebahagian lain saling membantu. Fakama annallaha la mathila lahu, maka sebagaimana Allah Ta'ala tiada seumpama baginya. Fakadzalika kalamuhu, maka demikian juga kalamnya, la mithla ta'ala lahu, tiada yang seumpama maha tinggi Allah Ta'ala baginya. Lianna kulla makhlukin lahu mithlun, kerana setiap makhluk untuknya ada contoh. Ingat laisa kamitslihi syai', itu hanya Allah Ta'ala. Adapun kita makhluk ni memang kita unik, tapi kita ada contoh. Kita ada contoh. Okay? Fadallat hadhihi al-ayatu ala sihhati ma qulna, maka menunjukkan ayat ini kepada kesahihan apa kita katakan. Wa qad rawa Mu'adz bin Jabal, maka diriwayatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallam qala, baginda bersabda. Ni hadis tak sahih. Kenapa nanti bincangan, nanti insya-Allah kita bincang ada hadis tak sahih ini jadi, tapi dia sebutkan tadi makna yang hadis lain sahih ada, tapi yang ini yang kebetulan disebut kat sini yang tak sahih. Ini antaranya yang ini. Qala, berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, as-sab'u wa man fihinna, tujuh itu apa? Tujuh lapis langit atau tujuh lapis bumi. Wa man fihinna, dan sesiapa yang berada padanya. Mana tujuh lapis langit dan apa yang siapa yang berada padanya. Ila darkil asfali, ke lapisan yang paling bawah. Ila thara, sehingga kawasan tanah. Wa ila tin al asfali, sampailah tanah yang paling bawah. Mana langit sampai bawah langit, kemudian bumi sampai ke bawah bumi, semua sekali. Wa ila rihi haffafati, kepada angin yang bertiup, ila man tahat ilaihil hudud, segala kepada mana berakhir kepadanya batasan. Kullu dhalika makhlukun, kesemua itu adalah makhluk. Ma khalal Qur'anu, selain daripada Quran, fa innahu kalamullahi ta'ala, maka sebenarnya ia adalah kalam Allah Ta'ala. Ini ulang balik hadis ni tidak sahih. Okay? Ada sebut kat situ, tengok dia punya footnote balik. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, al-Qur'anu kalamullahi ta'ala laisa makhlukin, Quran adalah kalam Allah Ta'ala, bukannya makhluk. Ini memang kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik, dekat sini dia start wa na'taqidu, dan kita beriktikad, itu mempercayai dengan akidah, beriktikad anna afdalan nasi ba'da Rasulillah. So tidak asma dan sifat tu dah habis. Sekarang masuk pada masalah para sahabat. Wa na'taqidu, dan kita beriktikad anna afdalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa manusia paling afdal sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar bin As-Siddiq, thumma Umaru, kemudian Umar Al-Faruq, thumma Uthman bin Dzun-Nurain, kemudian Uthman Dzun-Nurain, thumma Ali Ar-Ridha, kemudian Ali Ar-Ridha, ridwanullahu alaihim, ridha Allah Ta'ala ke atas mereka, ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu manusia paling afdal selepas daripada Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih afdal berbanding mereka. Tapi kalau yang kita ikut zaman kita sekarang ni, masalah juga bila siapa yang ikut dengan tarekat, sebenarnya Tok Guru dia lagi mulia daripada para sahabat Nabi SAW. Okay? Wa qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, kullu nasi yarjuna al-bara'ata yaumal dini, so, semua manusia mengharapkan akan pelepasan pada hari pembalasan, maksudnya harap dibersihkan pada hari pembalasan.
illa man sabba ashabi, kecuali siapa yang cela para sahabatku. Fa inna ahlal mauqifi yu'ayyirunahu, sebenarnya orang-orang yang berada pada mauqif, tempat berdiri hari kiamat nanti, akan mengaibkan mereka. Tapi hadis tidak sahih. Kita ada hadis yang sahih yang kata la tasubbu ashabi, yang kamu cela para sahabatku. Itu ada Nabi SAW sebut dengan direct lafaz Nabi SAW. Tapi yang ini ada yang dhaif, ada tak sahih. Wa dalilu ala dhalika ma qalahu SAW, dan dalil atas itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah kalian dengan dua yang sesudah daripadaku, itu Abu Bakar dan Umar. Dan kita ada sebenarnya hadis yang fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdi min ba'di, itu dah kuat dah. Tapi ini ada yang Nabi sebut tentang secara spesifik Abu Bakar dan juga Umar. Abu Bakar dan Umar yang yang ini ikut pada riwayat bawah tu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Okey. Betul. Okey, tapi pada asal benda tak ini sebahagian. Kalau kita ikut pada hadis Nabi yang pegang sunnah tu, dan Nabi letakkan dah, itu dah sahih. Ini kadang-kadang betul dia kata tambahan, dia macam maklumat tadi, tambahan kepada apa yang sepatutnya memang kita iktikadkan. Okey, baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah At-Tahrim ayat ketiga. Okey, wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, dan ingatlah tatkala mana menyembunyikan Nabi kepada sebahagian isterinya akan cerita. Okey, tapi dia kata anna Abu Bakrin khalifatun min ba'di, Abu Bakar khalifah sudahku. Ini sebenarnya dia kata barangkali pendalilan dengan ayat yang sesudahnya. Ayat sudahnya itu ayat tahrim, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma, jika kalian bertaubat kepada Taala maka kalian telah tunduklah hati kalian berdua, kalian berdua. Kalau kalian tazahara alaihi, saling tolong menolong, menentang baginda, fa inna allaha huwa maulahu, maka Allah lah pelindung bagi baginda, wa jibrilu, dan Jibril, wa salihil mu'minun wal mu'minin, dan orang salih, orang beriman. Yang tu ayat tu sebenarnya mungkin yang dimaksudkan, dia kata mungkin itu yang dimaksudkan, annahu ana bi salihil mu'minin Abu Bakar wa Umar. Ini dalam tafsir disebutkan, mungkin itu yang dimaksudkan. Tapi dalam ayat tadi ada yang dia pergi kepada ayat sebelumnya, mungkin itu yang lepas tu yang sebenarnya, ayat keempat tu yang dimaksudkan. Okey, Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar adalah khalifah sesudah baginda. Tapi kita semua tahu bahawa sebenarnya yang tidak sahihnya, tidak ada Nabi meletakkan lafaz khas berkenaan Abu Bakar lah sebagai khalifah sudah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata lagi, sambung waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda sallallahu, la tajtami'u ummati ala dhalalati, tidak akan berhimpun umatku di atas kesesatan. Ini lafaz ni yang kita panggil apa, tidak berhimpun umatku atas kesesatan. Hadis ni tidak juga kuat sebenarnya. Tapi dalam tajuk pengertian, kalau lihat kepada para sahabat Nabi SAW punya kedudukan, ya, sahih. Sebab bila Allah Ta'ala suruh kita ikut mereka, dan mereka takkan berhimpun di atas kesesatan. Para sahabat Nabi, kesepakatan mereka adalah ijma'. Kesepakatan para sahabat adalah ijma'. Kesepakatan orang Malaysia tak ijma'. Kesepakatan orang Mesir tak ijma'. Kesepakatan orang Perlis tak ijma'. Semua tak ijma'. Yang ijma' tu adalah para sahabat Nabi SAW. Dia kata kat sini, waqad ijtama'at ummatuhu, dia telah bersepakat umat baginda ala khilafati Abu Bakrin ba'dahu, sesudah ke atas khilafah, pengkhalifahan Abu Bakar sesudah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar, ini benar dan betul. Tapi cuma lafaz tersebut, kalau kita faham, yang betul merujuk pada maksud tu adalah ayat 115 surah An-Nisa tadi. Itu lebih tepat. Ini kita bagi tahu pasal nak fahamkan bahawa pemilihan hadis-hadis yang dhaif tadi tu atau maudhu' tadi berlaku, maksud tu ada tapi lafaz tu bukan. Lafaz tu bukan sepatutnya. Tapi ini pasal himpunan alias sufi. So awak tak boleh kata Imam Syafi'i yang punya tersasul. Sebab yang saya kata tadi kan, pasal dia sebut dia macam rujuk balik pada atas. Saya sebut dia kan tahin satu tempat tadi yang menunjukkan bahawa dia sedang mengumpulkan daripada Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i yang tulis, tapi dia kumpulkan.
Okey. Dia kata thumma ala tertib, kemudian di atas tertib. Susunan dia kata di atas dan sesudah baginda, kemudian di atas tertib. Mana kesepakatan itu lepas tu Umar, lepas tu Osman, lepas tu Ali. Semua benda tu adalah di atas tertib. Dia kata fadalla ala annaha majtama'at illa ala al-haqqi. Dia kata maka menunjukkan bahawa umat ni tak berhimpun kecuali di atas kebenaran. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah sudahku adalah 30 tahun. Thumma tasiru mulkan adudan. Kemudian akan berlakulah kerajaan yang saling gigit-menggigit. Maksudnya naik-menaik, silih berganti. Cuma kat situ dia kata yang lafaz sebut khilafatu takun khilafatu ba'di 30 aman. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, lafaz berkenaan takun khilafatu ba'di 30 aman. Okey. Dan dia kata wa kana akhirul khilafati, dan adalah akhir khilafah tu bin Ali radhiyallahu anhu 30 sanah. Dan berlakulah khilafah itu daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu 30 tahun. Sebenarnya Ali tamat pun belum habis 30 tahun. Dia jadi 29 tahun 6 bulan. Yang mencukupkan 30 tahun adalah Hasan bin Ali bin Abi Talib. Daripada pegang jawatan 6 bulan lagi baru dah cukup jumlah yang Nabi sebut tu 30 tahun. Kalau sampai Ali saja dia baru 29 tahun 6 bulan. Tak cukup sebenarnya. Ini kalau kita buat kaji balik, kita jumpa tajuk ni. Tapi ala kuliah memang Ali lah nama yang kita terakhir kita sebut asal anak dia sebagai khalifah. Tapi kita tahu pasal anak Ali bin Abi Talib, Hasan lepaskan jawatan beri pada Muawiyah. Fadallat kullu hadhihi dalalati adh-dhahirati, maka menunjukkan semua petunjuk-petunjuk yang zahir ni annahum kanu ala as-sawabi, mereka semua di atas kebenaran, ketepatan, wal haqqi, dan kebenaran, ala tartib ma dzakarnahu, di atas tertib susunan apa kita sebutkan ia. Ini apa dia terangkan inilah balik pada asal tentang kesepakatan ummah. Ini tajuk ni penting dalam masalah menolak untuk munculnya siapa? Syiah yang tak setuju dengan pengkhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman sebelum daripada Ali bin Abi Talib. Okey. Lepas tu kadang benda ni bab khilafah ni boleh menjadi tajuk akidah. Tajuk akidah. Kita tak timbul tajuk benda tu. Pasal bagi kita kesepakatan para sahabat Nabi itu adalah ijma', dan ijma' para sahabat adalah hujah. Pada Syiah dia tak anggap ijma' itu sebagai hujah. Dia anggap benda tersebut tak betul. Okey, baik.